Kenapa anak kena selalu lebihkan mak dalam semua perkara? Ada 3 sebab. Tolong dengar. Pertama, sebab mak takkan hidup untuk kali kedua. Bila mak dah tak ada seorang pun yang boleh ganti tempat mak. Mak ni bukannya macam kunci. Kalau hilang, kita boleh duplicate, kita boleh buat pendua. Kedua, sebab tak ada seorang pun yang akan sayangkan kita macam mak sayangkan kita. Satu dunia buang kita, satu dunia benci kita. Mak akan selalu cakap dengan kita, tak apa bang, tak apa kak, mak kan ada dengan abang dengan akak. Ketiga, sebab kejayaan kita hari ini, rezeki kita hari ini atas asbab terselitnya doa mak yang sangat mustajab. Tiap hari mak akan tadah tangan, ya Allah, kau permudahkanlah urusan anakku, ya Allah, jagalah dia walau di mana pun dia berada. Ingat, antara doa yang mustajab, Rasulullah kata, da'watul walid li waladih, doa mak ayah kepada anaknya. Pegang ni.